sejahtera kepada para hakim yang arif dan bijaksana, guru-guru dan rakan yang disayangi sekalian. Saya bernama Cik Lim, belajar di SJKC Kekuat. Pada pagi yang mulia ini, saya ingin membicarakan buku yang bertajuk Sang Tabir Si Berbuli. Buku cerita ini diterbitkan oleh penerbitan Jafar pada tahun 2023. Juga merupakan tahun cetakan pertama. Buku cerita ini mempunyai sebanyak 30 muka surat. Penulis cerita ini ialah Encik Hamdan Muhammad Ali. Dalam cerita ini, sang tabir merupakan seekor haiwan yang sangat angkuh dan sombong. Sang tabir selalu membuli haiwan-haiwan yang lain, termasuklah merosakkan rumah sang anak, menggoyang-goyangkan pokok sehingga buah-buahan jatuh menimpa sang tuan dan lain-lain lagi. Sikap sang tabir yang semakin menjadi-jadi ini menyebabkan semua haiwan tidak tahan dengan sang tabir, lalu membuat satu rancangan untuk mengadai sang tabir yang jahat itu. Saya suka membaca buku cerita ini kerana ceritanya direka dengan wakta-wakta haiwan yang menjadi kegemaran saya. Selain itu, cerita ini memberikan beberapa sifat-sifat positif yang boleh kami amalkan dan sifat-sifat negatif yang kami patut tindakan pada setiap hari. Sebagai contoh, cerita Sang Tabir Si Berbuli ini memberikan pengajaran supaya menjadi pembuli ini hendaklah dihindari supaya kita tidak menghadapi sebarang masalah dalam kehidupan seharian kita. Di samping itu, buku ini dipersembahkan dalam bentuk bergambar warna-warni untuk menceriakan kanak-kanak termasuk saya yang membacanya. Marilah kawan-kawan membaca cerita-cerita dalam siri inspirasi belantara yang memaparkan beberapa isu dan